5 perkara korang jangan buat kalau pakai minyak wangi. Yang pertama guys, jangan simpan minyak wangi dekat tempat yang panas sebab dengan haba akan membuatkan molekul parfum korang akan lagi cepat rosak yang mana membuatkan bau dia lari ataupun ketahanan tidak tahan lama. Yang kedua, jangan sesekali pakai minyak wangi bila korang tengah berpeluh ataupun haba dekat badan tengah panas sebab benda ni akan membuatkan bau tu jadi lebih masam lagi dan membuatkan ketahanan dia tidak tahan lama. Alright, yang ketiga, jangan sesekali goncang parfum korang guys. Parfum ni bukan macam minuman yang mana bila korang goncang akan menyebabkan oxidation pada parfum lebih cepat terhasil yang mana membuatkan bauan dia lari ataupun ketahanan dia tidak mampu untuk bertahan dengan lebih lama seperti sedia kala. Yang keempat, jangan simpan parfum di tempat yang kena direct sunlight kerana UV daripada matahari itu akan membuatkan pecahan pada molekul parfum seperti biasa, membuatkan parfum itu tak bertahan lama ataupun bau dia menjadi pelik. Yang kelima, jangan sesekali pakai parfum orang lain. Seperti biasa, itu adalah kepunyaan hak orang lain dan akan membuatkan orang mungkin tidak rasa senang dengan penggunaan parfum mereka. So make sure belilah parfum sendiri supaya apa yang korang spray itu adalah hak anda punya.